perjalanan Abang Pola diteruskan lagi. Kali ini saya akan menuju ke Tegudon Tourism Village atau ringkasannya TTV yang terletak dalam daerah Kota Belud, iaitu di bahagian pantai barat Sabah. Etnik terbesar di sana terdiri dari kaum Bajau, Dusun dan Iranun. Jarak perjalanan dari Kota Kinabalu ke Kota Belud ialah lebih kurang 70 km dan jarak dari Pekan Kota Belud ke TTV pula adalah lebih kurang dalam 15 km. Jalannya pun cantik dan mudah untuk diakses oleh semua jenis kenderaan. Kota Belud ni turut mendapat julukan nama sebagai daerah Koboi Timur kerana kehebatan penduduknya menunggang kuda, kerbau dan lembu. Baru je cakap pasal kuda, kuda tengah meragut rumput. Rasa macam kat luar negara pula. Apa yang menarik di TTV ni? Itu kenalah tengok episod kali ni sampai habis. Okey, dah sampai dah pun. Saya singgah kejap kat pondok ni untuk mendaftar dan beli tiket untuk masuk. Halo, selamat datang. Tulis nama, nomor telefon. Okey, sudah. Berkhemah di sini? Ya. Berkhemah RM7. Okey. Tambah tiket RM3. Jumlah RM10. RM10. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, dah daftar barulah boleh masuk. Bayaran tiket untuk masuk ke TTV ni cuma RM3 sahaja. Lepas tu kalau kita nak berkhemah, kena bayar RM7 untuk sewa tapak khemah. RM3 untuk masuk dan RM7 untuk tapak khemah. Wow, memang berbaloi. Tengoklah, punya bersih air sungai dia tu. Aduh, tak sabarnya nak berendam. Okey, sekarang saya kena pergi ke Pondok Rusia ni pula untuk jumpa seorang akak ni nak bagi tahu dia tapak khemah mana yang saya pilih. Nak tahu kan? Mestilah saya pilih tapak khemah yang menghadap Gunung Kinabalu. Halo. Selamat datang ke bagian Rusia Tegudon Tourism Village. Apa yang perlu saya bantu untuk keperluan kempen? Ini, terima kasih. Saya ada sewa tapak khemah. Tapak khemah? Betul ni? Ya. Di sini kami ada tapak khemah A dengan tapak khemah B. Jadi kamu pilih saja mana yang kamu suka. Alhamdulillah, setelah 3 jam perjalanan termasuk berhenti batu makan, solat dan sesat, akhirnya saya sampai di Tegudon Tourism Village, TTV. Cuaca sepanjang perjalanan cantik, tetapi kadang-kadang tu berangin. Jadi saya nak nasihatkan anda, kalau anda nak mengembara macam saya, pakailah jaket sentiasa. Dari segi perjalanan pula, mula-mula tu jalan lurus je, biasa je. Tapi kemudian tu naik turun bukit dan tiba-tiba muncullah di balik awan Sang Kinabalu. Masya Allah. Betul lah orang cakap, kalau anda tengok Gunung Kinabalu tu, anda pasti terpegun. Berbalik kepada Tegudon Village ni, Tegudon tu dalam bahasa dusun, maksud dia jerat. Saya pun tak tahulah kenapa dia panggil jerat, tapi melihat kepada keadaan ni, saya rasa pasti anda akan terperangkap, terjerat dan jatuh cinta dengan tempat ni. Mungkin anda pun tak nak balik. Dari segi Tegudon ni juga, dia sebenarnya ilham daripada orang-orang kampung sini. Kenapa? Kerana mereka ini nak kongsi keindahan alam di sini kepada orang awam. Malam ni saya akan tidur beratapkan langit menghadap Gunung Kinabalu. Memang seronok kalau dapat peluang berkemah di sungai macam ni.
kegemaran saya bila berkemah ialah bakar ikan. Ikan-ikan ni tadi saya dah basuh, saya dah siam. Sekarang saya nak tengok dah masak ke belum. Ikan ni nama dia ikan kandaman. Gaya ni ikan baulu atau nama lain dia ikan susu. Dua-dua ni ikan laut. Kalau anda tertanya-tanya kenapa saya berada di sungai tapi makan ikan laut, kerana di Sabah ni ikan-ikan ni ditagal. Maksudnya kita tak boleh suka-suka ambil ikan dari sungai kecuali kalau darurat atau kemarau.